Si rajah di bawah menunjukkan kedudukan beberapa barang di dapur Puan Fira pada satah kartes. Okey. Kabinet berada di asalan. Okey, asalan kita tahu dekat sini. Puan Fira membakar kek cawan yang dibuatnya menggunakan barang yang berada 4 unit ke timur, 3 unit ke utara dari asalan. So, 4 unit ke timur. 1, timur tu ke kanan. 2, 3, 4. Dan ke atas 3. 1, 2, 3. Dah. So, apa ni? Microwave. Bahasa Inggeris. Ataupun apa ni? Ketua gelombang Ya kot, ketua gelombang kot. Ketua gelombang. Ketua gelombang. Microwave. Lepas tu, nyatakan kedudukannya. Kedudukannya iaitu ialah 4, 3. Dah, itu je lah.